Okey, kertas model pra SPM 1 soalan 13. Okey, soalan 13 adalah soalan respon terbuka. So, respon terbuka. So, bila respon terbuka, kita perlu ilmu yang lebih lah untuk explain pasal soalan yang diberi. Okey, soalan 13A dia bagi, maklumat di bawah dipetik daripada keratan akhbar yang berkaitan penggunaan teknologi genetik dalam mengesan penyakit kanser payudara. So, highlightkan teknologi genetik. Sebenarnya ini tajuk utama yang kita akan ulas bagi soalan nombor 13. Okay, kita tengok maklumat yang diberi. Teknologi genetik boleh kesan kanser payudara. Sumber daripada Berita Harian, Februari 9 tahun 2022. Justeru, keperluan untuk membangunkan strategi saringan penilaian risiko terhadap kanser payudara yang sesuai untuk wanita Asia. Sejajar itu, saintis Malaysia dengan kerjasama Singapura dan Universiti Cambridge berjaya membangunkan alat genetik untuk menilai risiko kanser payudara untuk wanita Asia. So, dia membangunkan alat genetik untuk menilai risiko kanser payudara untuk wanita Asia. Maknanya di sini, dia nak menilai risiko je. Bukan kita nak merawat kanser payudara. So, maknanya kita nak kenal pasti dulu. Kenal pasti risiko sebelum terjadinya kanser payudara tu. So, bila tak adalah kita jumpa pesakit kanser payudara pada tahap 4 yang susah untuk diselamatkan. Sekarang dia cipta alat genetik untuk kenal pasti risiko. Maknanya kita boleh prevent sebelum benda tu merebak lebih teruk. Okey, soalan A. Dengan teknologi terkini, penyakit bawaan genetik atau mutasi boleh dikesan melalui kromosom bayi dalam kandungan. So, bayi, maknanya sebelum bayi itu dilahirkan, kita dah kesan dah. Adakah bayi itu akan lahir sebagai bayi yang sihat atau akan mengalami penyakit bawaan genetik? Apa penyakit bawaan genetik ni? Maknanya, mak ayah dia ada pembawa satu penyakit ataupun ada kromosom yang rosak, sel yang rosak. Bila sel tu dipass through anaknya, so akan menyebabkan anak itu mengalami kecacatan. Tak kisahlah, mungkin jadi sindrom Down. Okay, so benda tu kita boleh kesan sejak dari dalam kandungan. Okay, soalan A1. Nyatakan dua kaedah untuk mengesan penyakit bawaan genetik. So, dua kaedah ni sebenarnya dah ada dalam buku teks. Okay, kita ada kaedah pertama. Kaedah amniosintesis. Okay, kaedah kedua adalah kaedah kariotip. Okay, dua kaedah-kaedah ni memang dah ada dalam buku teks. So, soalan ni soalan aras rendah. So, bila soalan aras rendah, dia mengingat je. Tapi kalau awak tak ingat, susah jugalah untuk jawab. Okey, 2 markah. 1, 2. Okey, soalan yang kedua. A2. Terangkan dengan ringkas satu daripada kaedah yang dinyatakan. Okey, satu je. Pilihlah kaedah amniosintesis ke kaedah kariotip yang awak nak terangkan. Dia ada 2 markah. So, kena ada at least 2 point untuk satu kaedah itu. Okey, kita tulis kat sebelah. Okey, kita tengok kaedah yang pertama. Kaedah amniosintesis. Apa kaedah dia? Okay, yang pertama adalah sel fetus diambil daripada ibu menggunakan jarum suntikan. Maknanya jarum tu akan menembusi rahim ibu untuk kita dapatkan sel fetus bayi tu. Okay, bila dapat sel fetus, sel tu diasingkan. Diasingkan dan kariotip ataupun kandungan kromosom. Okey, kaedah yang kedua, kaedah kariotip. Apa dia kaedah kariotip tu? Okey, kaedah kariotip tu apabila kromosom dikeluarkan daripada sel untuk menentukan sebarang keabnormalan atau kecacatan pada gen. Okey, kromosom dikeluarkan daripada sel fetus untuk menentukan keabnormalan pada gen. Okay, so kita nak tentukan sama ada terdapat gen yang boleh menyebabkan penyakit. Okey. Soalan seterusnya. Okey, B. Terangkan bagaimana teknologi genetik boleh digunakan dalam kajian sains forensik.
atau kajian penjenayah. Macam mana kita nak dapat tahu siapa penjenayah tu? Menggunakan teknologi genetik. So kat sini, siapa yang pernah tengok cerita yang macam CSI? So kita tahu dalam cerita tu, polis akan cari sampel darah, dia akan cari sampel rambut, ataupun dia cari sampel kuku. Okay, kenapa dia cari sampel kuku semua tu? Sebab dia nak dapatkan DNA. Macam mana DNA tu kita gunakan sebagai satu cara untuk menentukan siapa penjenayah tu. Okay, jom kita tengok dia punya perjalanannya. Soalan B. Okay, yang pertama tadi, kita dapatkan ujian DNA daripada sampel lah. Sampel bukti. Seperti tadilah rambut, kuku, darah. Semana-mana lah. Okay, lepas tu, kenapa kita ambil ujian DNA ni? Kita nak mengesan penjenayah. Okay, untuk mengesan penjenayah dan sebagai bukti penghakiman di mahkamah. So bila nak tuduh orang, tak bolehlah simply tuduh, kita kena ada bukti. Okay, macam mana kita nak tentukan bukti tu kepada penjenayah tu? So hasil daripada ujian DNA kita dipadankan dengan semua suspek. Kita ada suspek, so kita kena padankanlah betul ke tak suspek ni ada tak ujian DNA yang berkaitan dengan dia. Okay, so last kali, sekiranya ujian DNA sepadan, maka dialah penjenayah tu. So dapatlah siapa penjenayah yang terlibat dalam kes tersebut. Okay, soalan C. Teknologi rekombinan DNA membolehkan gen dipindahkan dari satu organisma ke organisma lain. Sebagai contoh, gen insulin boleh dipindahkan ke dalam bakteria untuk penghasilan hormon insulin. Terangkan 2 kebaikan dan 2 keburukan teknologi rekombinan DNA. Okay, tadi dia kata teknologi dia bagi dah. Kalau awak tak tahu teknologi rekombinan DNA tu apa dia, dia dah bagi tahu dah. Membolehkan gen dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain. So ni cara dia. Okay, so gen insulin dipindahkan ke dalam bakteria. Gen insulin ni daripada kita lah manusia. Sebab kita yang merembeskan hormon insulin. Dipindahkan ke dalam bakteria untuk menghasilkan hormon insulin yang artificial. Artificial ni maknanya buatan. Okay, antara kebaikan dia, tengok. 2 kebaikan, 2 keburukan. Okay, kebaikan. Apa kebaikan dia? Yang pertama, so kita boleh menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Sebab apa? Sebab kita ambil gen-gen yang berkualiti sahaja untuk digunakan kepada kita punya tanaman dan ternakan yang baru. Kita tak ambil gen-gen yang bermasalah. So kita akan dapat yang betul-betul berkualiti lah. Okey. Selain daripada tu, dia nak 2 je kan? 2 kebaikan. So kita boleh mengesan penyakit bawaan genetik. So bila kita kesan, kita boleh rawatlah dan merawatnya. Okay. Selain daripada tu, kita boleh macam menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti ni. Sebenarnya kita boleh elaborate lagi lah. Okay, apa maksud berkualiti tu kan? Berkualiti tu maksudnya menghasilkan tanaman yang cepat matang ataupun yang boleh menghasilkan buah dengan cepat. Tapi bagi cikgu, bila awak dah tulis yang ni, awak tulis jawapan ni pula, dia akan jadi macam explanation lah. So pilihan jawapan yang pertama yang ni dengan yang ni.
Ataupun awak ambil mengesan penyakit bawaan genetik, ambil yang ni, menghasilkan tanaman yang cepat matang dan boleh menghasilkan buah dengan cepat. So yang ni dengan yang ni, kalau awak pilih, dia macam lebih kepada huraian lah, sebab dia macam jawapan yang sama. Okay, so apa dua keburukan pula? Dia nak dua je kan? Okay, dua keburukan. Okay, bila kata kita tadi kan kita ambil gen dia, yang baik je kita cipta yang baru. Contoh macam kita buat buah tembikai sekarang dah tak ada biji kan. So bila buah tembikai tak ada biji, macam sedap je kita makan. Tapi sebenarnya dia boleh memberi kesan negatif kepada pengguna. Sebab dia dah kategori GMO. So keburukan dia perubahan genetik, memberi kesan negatif kepada pengguna. Okay, so bila kita macam tadi kita ada tembikai yang ada biji. So kalau kita nak tanam, kita ambil biji. Biji tu, dalam setiap biji tembikai tu dia ada gen-gen yang berbeza. Okay, menghasilkan hasil yang berbeza. Tapi sekarang ni kita dah tak ada dah tembikai yang ada biji yang original tu. So bila kita menghasilkan spesies baru menggunakan teknologi recombinant ni, kita akan menyebabkan spesies asal tu pupus. So penghasilan klon ataupun hybrid. Hybrid ni maknanya yang dah diubah suai, boleh menyebabkan spesies yang asal pupus. So macam sekarang lah, kita nak cari tembikai yang ada biji, susah lah. Sebab kebanyakan tembikai dah tak ada biji. Okay, disebabkan penghasilan ini secara tissue culture ataupun klon. So kita akan menghasilkan satu kesan sampingan yang negatif lah kepada manusia. Yang itulah yang kita kata perubahan genetik memberi kesan negatif kepada pengguna. Pengguna ni adalah kita lah sebagai manusia. Okay, selain daripada tu, kita juga akan menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi. So bila daya tahan yang tinggi, dia susah nak kawal. So bila susah nak kawal, kita tak boleh nak ubah suai dia lah. So dia mempunyai daya tahan yang tinggi, menghasilkan organisme yang mempunyai daya tahan yang tinggi dan sukar dikawal. Kalau sebelum ni kita dapat satu pokok dapat 10 biji buah. Tapi bila kita dah cipta satu pokok yang boleh menghasilkan 100 biji buah, so dia tahan di tangan penyakit. Kadang-kadang penghasilan buah yang terlalu banyak pun kita tak perlukan dalam satu jangka masa yang pendek. So dia terlampau produktif pun kita susah juga nak kawal. Okay, yang itulah keburukan dia. Dan habislah 4 markah. Maka dapatlah total untuk soalan 13, 12 markah.